Di tengah hutan sunyi, penjelajah Lhasa Adam memulakan ekspedisi ke lokasi terbiar penuh misteri. Bangunan usang berdiri teguh, diserubungi kabus tebal dan aura tidak menyenangkan. Dengan langkah hati-hati, Adam melangkah masuk, tapaknya bergema dalam kesunyian. Debu tebal menyelimuti lantai, saran labah-labah di sudut, seolah masa terhenti di sini. Tiba-tiba, suhu menurun drastik. Bisikan halus kedengaran dari dinding retak. Adam merasakan bulu roma meremang, menyedari sesuatu tidak kena. Tanpa disedari, dia melangkah melangkaui sempadan realiti. Persekitaran berubah, dinding berdenyut cahaya aneh, bayang-bayang menari bentuk tidak wajar. Dia kini di alam gaib. Kepanikan menyelubungi Adam. Dia cuba berpatah balik, tetapi laluan hilang, digantikan kabus tebal tidak berkesudahan. Dia terperangkap sendirian di dunia asing ini. Bagaimana dia boleh keluar? Adakah ada jalan pulang? Misteri alam gaib ini baru sahaja bermula. Adam perlu mencari kekuatan menghadapi apa jua menantinya.